malah boleh mengubah kehidupan mangsa sehingga dewasa. Dalam era digital kini, media sosial tanpa kawalan dikuatiri membuka ruang lebih luas kepada pemangsa untuk mendekati dan mengeksploitasi kanak-kanak. Ikuti pendedahan mangsa sendiri kepada wartawan Mas Zarif Zafri Aziz Desa. Individu ini yang kini berusia 40 tahun mendedahkan hidupnya berubah sama sekali selepas menjadi mangsa liwat ketika baru melanjutkan pelajaran di sebuah universiti. Mahu dikenali sebagai Farik, dia yang berasal dari Alustah Kedah mendaftar masuk sebagai pelajar dengan penuh harapan mahu mengubah nasib keluarganya. Dakwanya, dia dipujuk seorang tenaga pengajar untuk melihat dekorasi rumah individu berkenaan atas alasan berkaitan bidang pengajarnya, namun akhirnya dijadikan pemuas nafsu songsang. Itu yang bermain dan melekat dalam kepala saya hingga sekarang. Memikirkan bagaimana seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik anak bangsa melakukan perkara tersebut kepada pelajar dia sendiri. Itu antara pengalaman yang saya rasa saya tak dapat maafkan sepanjang hidup saya sehingga ini. Keliru dengan apa yang berlaku, Farik nekat tidak meneruskan pengajian tanpa menjelaskan sebab sebenar kepada keluarga atau pihak universiti. Menurutnya, sebelum media sosial mendominasi kehidupan seperti hari ini, ruang sembang dalam talian ketika zamannya sudah membuka peluang kepada individu tidak dikenali mendekati mereka yang sunyi atau memerlukan perhatian. Dari situ, orang yang jahat dia akan menggunakan kesempatan itu untuk mengenali kita dan berbuat baik kepada kita, dan kemudiannya menggunakan kita untuk melakukan perkara-perkara yang tak senonoh lah. Justru dia yang pernah berdepan episod hitam ketika masih mentah, bimbang dengan penggunaan media sosial kini yang tidak terkawal sehingga mendedahkan kanak-kanak di bawah umur kepada jenayah pedofilia. Setiap saat masuk tanpa henti. Setiap saat, kalau nak tahu, ada sahaja live online yang bersiaran menawarkan diri sendiri sebagai pemuas nafsu dan sebagainya, dan benda jadi lebih menyakitkan dan menyedihkan apabila kita tengok budak-budak sekolah. Kisah sama dikongsi wanita yang berusia 39 tahun ini. Berasal dari Ipoh, Perak, dia mendakwa pernah dirogol ketika berusia 4 tahun oleh remaja lelaki berusia 17 tahun yang juga merupakan anak kepada pengasuhnya ketika itu. Ketika saya bermain, pada waktu tengah hari, datang anak pengasuh mengajak saya untuk masuk ke bilik. Waktu tu saya tak tahu apa motif yang dia mahu. Dia mengunci pintu bilik tersebut. Selepas tu dia minta saya baring di atas katil dan dia telah menodai saya. Pada usia sekecil itu, dia tidak mampu memahami apa yang berlaku. Apatah lagi menjelaskan kejadian berkenaan kepada orang dewasa. Detik hitam itu juga menyebabkan dia menjadi pendiam, tidak mahu bercampur selain membesar sebagai manusia yang sukar mempercayai lelaki. Saya tak tahu apa yang terjadi pada diri saya sebenarnya, sebab waktu tu kita masih kecil kan, dah tak tahu nak fikir benda tu. Itulah kesan dia yang berlaku. Dan kesan dia dibawa sampai ke besar. Saya waktu di sekolah memang tak bercakap. Tambahnya, sebagai mangsa yang pernah berdepan dengan kisah sebegitu, dia bimbang dengan pengaruh media sosial kini yang terlalu terbuka kepada kanak-kanak. Pendedahan dua mangsa jenayah seksual ketika di bawah umur itu yang sehingga kini trauma menuntut satu tindakan konkret bagi melindungi generasi akan datang. Justru pelaksanaan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial disifatkan sebagai pelindung digital.
Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA akan mula berkuat kuasa. Antara ketetapan utama ialah platform media sosial perlu melaksanakan pengesahan umur dan memastikan individu bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun baru secara bersendirian. Iltizam kerajaan itu dilihat penting kerana golongan terbabit berada dalam fasa pembentukan emosi, sosial dan psikologi. Dengan pendedahan kepada sosial media yang berlebihan boleh memberi kesan kepada kanak-kanak atau remaja itulah, dan yang paling dikhawatiri kesan negatif lah. Kanak-kanak ni personality, karakter dia pun tak terbentuk lagi. Jadi mereka kalau terlalu banyak sangat terdedah ini, dikhawatiri elemen-elemen negatif toksik ni akan bercambah di fikiran lah. Lebih membimbangkan, kanak-kanak yang menghabiskan masa terlalu lama di media sosial akan merasakan diri diabaikan sehingga mudah mempercayai individu tidak dikenali yang menunjukkan sikap prihatin dalam talian. Grooming digital, okay? Dia bermula di media sosial, okay? Mula berkenalan di media sosial dan akhirnya dia akan membawa kepada, kita kata, komunikasi yang lebih peribadi lah. So daripada media sosial tu mungkin dia akan pergi ke platform yang lain, contohnya WhatsApp ataupun Telegram, di mana komunikasi one to one berlaku. So di situlah nanti pemangsa ataupun scammer tu, kita untuk pedofilia ini dia akan mengambil kesempatan. Menerusi pengesahan identiti digital atau eKYC, tanggungjawab keselamatan dalam talian juga kini dipikul bersama pemberi perkhidmatan. Ancaman terhadap kanak-kanak bukan lagi berlaku di luar, namun menyusup masuk melalui skrin di tangan mereka. Justru peranan pelbagai pihak, khususnya ibu bapa, perlu menjadi benteng utama. Walau seketat mana undang-undang digubal, tanpa pemantauan dan kepekaan, golongan berkenaan masih berisiko menjadi mangsa. Zari Zafri, Aziz Desa, TV3.